Praktikum fasa 2 kita orang. Monitor lah ketua. Assalamualaikum semua. Tak suka ni orang aku cuba ni. Wow, ini tanda sih. Kamu sona ni. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So guys, ni konten yang memang really impromptu. Sekarang ni 18 hari bulan 1. Hello. Pula dah. Sekarang 18 hari 1 hari Ahad. Okay, hari Ahad hari ni kita cuti Isra Mi'raj. And this content as you guys can see, kita ada box down below. Kita orang nak pergi review sekolah praktikum fasa 2 kita orang. So sekarang kita kat kedai makan. Kita bawa je siap lunch kita orang. So ni kedai nasi ayam yang I akan suggest hari tu. Dekat je dengan sekolah. Sekolah kita orang. Sekolah 1.6 km je. dekat sekolah praktikum kita orang. And dekat dengan sekolah praktikum dulu, SK Pusat JT. So korang kalau budak aku kejam yang tadi. Oh dia ni jam. So korang kalau budak IPG saya nak makan nasi ayam yang the best, ada kat JT ni satu ni Tapi Dia kedai ni dekat depan Oyo ni. depan hotel Oyo tu. Kalau lepas makan nak pergi Oyo tu pun senang lah. Terus masuk je. Ni tengok ni makan pula dalam kereta ni. Tumpah kat ni. Penat. Craving. Tak praktikum lagi ni. Pening. Tengok ni abah semua makan dekat kereta ni. Abang. Nak disclaimer sikit, tahun ni kita orang ditakdirkan praktikum bersama. Kalau tak apa akan jadi di Kita praktikum akan bertiga tengok ni. drama 14 minggu. 14 minggu. Ada review tu. Lupa pula. Taufan dia warna hijau Tu aku kata tadi. Yang kasih tak? Kena penyakit kot Taufan dia ni. Okay, back to our topic praktikum. Tadi kita bukan kita orang bertiga je. Ada seorang lagi yang join kita orang, which is ni Capik ni Capik ni dia akan join kita juga praktikum. Tapi untuk dia review sekolah ni, kita orang bertiga lah. Sebab Capik tak tahu ke mana. Mungkin keluar dengan adik dia pergi mana-mana, kita tak tahu. Sekarang ni kita on the way nak pergi sekolah kita orang. And kita tengok macam mana. So kalau kita tengok lagi sekolah praktikum pertama kita macam mana, tengok kat vlog ni, okay? Okay, see you guys in 1 second. Right now kita orang dah sampai. Oh, boleh hantar parcel kat sini Ada gak tak? Ada. Masuk je lah kot. So, Loni. Ada Loni. Assalamualaikum, ada ke? Kat luar pula dah. Terus sekali dah nak jumpa guide. Kata kita kena praktikum esok. Dekat dia. Dia cakap Guru praktikal esok. IPG. IPG. Masuk kita masuk atas kau. Tak apa. Boleh masuk ke nak tanya situ? Boleh je naik mesin sekolah. Kejap je dalam setengah jam kita je. Lama tak apa tukar kita balik. Boleh. Boleh masuk Okey. Terima kasih. Bertiga seorang kita kereta. Okey. So dan misi untuk minta izin. So kalau orang nak pergi sekolah praktikum, kena minta izin kat dulu. Jangan kau main terjah main terjah je. Tak habis kena ada isu dah main terjah je masa tu. Pakai balai kau nanti. So nanti kat tutup ni. Asal ikat lah ni. Boleh tak? Boleh. Ada guide tak? Ada. Okay guys. So sekarang kita dah nak masuk. Ya. Kelakar juga ni. Ya. Sobi. Ni. Kau parking sini ke be? Ada gurus ke? Kaju Kita tu. I think it's that Itu kaju. kaju. Oh ya ke? Kita akan parking sini ke? Takkanlah perhimpunan depan bendera ni. Weh, ada Harley Davidson tu Ada. Boleh lah, Get ready. Okay, jadi sekarang je. First impression. First impression? Okay. Cantik. Yo! Banyak cendawan. Batu bersurat pindah ke sini. So guys, kita sampai dah di SK-nya 7. Sini lobby dia. Sobi. Kita berjumpa dengan cikgu ni kat ikon guru muda. Ada dah bilik pendidikan seni. Ada ke? Oh, ada duduk sini. Ada bawah. Oh, ada bilik pemulihan. Oh, ni dewan dia. Oh, koperasi. Kaedah sekolah Esok. Wah, dia ceramah Isra Mi'raj kan. Esok siapa sampaikan ni? Capik ke sampaikan? Lepas dah. Sampai hingga waktu perpisahan tiba. Tok T. Assembly kat sini.
Panasnya budak-budak. Mana saya ke? Ni. Oh tu. Tunggu ya, dia berdiri sini ke? Mak komputer atas. Oh, surau dia kat atas tu. Musola Ibn Khaldun. Boleh pegang mati. Assalamualaikum semua. Walaupun ni praktikal kedua still berasa berdebay ya. Bila isolasi. Kenapa, weh? Aku rasa 2 blok sana blok 1 lagi. Bawah ni ada apa ni? Mana pejabat dia esok? Oh ni. Weh tak bilik sini dia shoot ni. Weh okey juga bilik sini dia. Oh dekat dengan tandas. Okey lah bilik sini. Lepas tu buat projek kat mana? Tak dapat projek ni. Apa ni ada orang India ke? India semua. Waktu kat India tu. Antarabangsa. China tak macam nanti kita akan sponsor untuk China dengan Itali. Ni projek intern. Apa sini? Projek intern gini je lah. Ni dah ada awak tak makan kapal terbang. Burung tu je. Tak, ayah akan jadi presiden. Dia akan jadi garang. Okey lah, library tu naik. Library dia. Oh, dia akan. Dan Yang bilik gua tak ada aircon sudah. Kelas sekarang ni, tak ada Ha, kelas. tak mahu kelas. Oh gini kat sini ni. Kelas kot. Nanti gua ada visi sini. Ni port OTD juga ni sebenarnya ni. Molek duduk sini. Day 1 done. Orang nunggu lah. Oh ni pejabat. Ha ni ada sini pejabat ni. pejabat khas. Okay, so kita kena main sini dulu kiranya. Eh lawanya. Oh, buat ni dia. Wish, dah gila bawah ni macam kat Korea dah. Informasi Filipis. Ada kelab doktor muda tu. Oh. Muda. Kelab orang keras. Oh. Kita masuk tadi ke mana? Ni berapa? Oh, ni budak yang inklusif dia. Eh, on the way. Tak jari tak. Kena rino. Practice makes perfect. Ya, okey lah kelas dia. Cantik. Eh, kelas weh. Satu Idris. Saya nak. Boleh ke? Boleh. Okey, boleh. Hari ini kita akan belajar. Jet Alpha. Nombor kali nombor 6. Kamai nama ni. Mesti kawasan Brooklyn ni. Anyway, aku rasa susah. Weh, berdaulat betul kelas ni. Kuning betul warnanya. Dah lah. Royal Concert. Kencing, boleh dah kencing tu boleh sini. Eh, tegur lah. Ni saya tak suka ni orang bagi mencuba ni. Oh, bocor dah. Kita tengok nama budak mana besok kita. Ni bilik mana ni? Pandai dia macam mana? Tanda 3,000 kan ni? Ui. Oi. Kamai? Ui, cantik. Wah, toilet dia. Wah, dah kalah Grand Hyatt ni, toilet dia ni. Oh, wow, ini tandas dia. Okay, tandas okey. Sini pula orang kelas tu ni. Oh, semua kelas kat sini. Sana bahagian-bahagian bilik-bilik khas apa semua macam tu lah. Memang aku bertanding suara Syed Iqbal masing-masing kan? Ya weh, aku rasa dia seperti ni kau kelas atas, aku kelas bawah. Tak pun kau sama sini, aku sebelah sini. Mana bilik guru weh? Tu pejabat. Ni bilik. Ni. Ingat tak yang blok satu lagi yang bersama? Ada lagi ke? Ada lagi tadi? Macam Miss Runner lah sekolah ni. Dia macam Miss Runner, macam bersambung tapi kita macam confused. Bilik guru tingkat 3 lah. Sudah bilik ni. Oh. Dia macam satu ni je. Dia macam Satu kawasan je. kawasan. Belakang sana tak ada. Besar tu mak komputer dia. Oh, itu. Oh, ni bilik Maya. Oh, sama je mak komputer sambung. Kau tak sambung? Tak function ke ni? Weh, tak guna bilik ni. Depan ni kot, depan ni surau dia. Tolak. Salam. Ha? Apa ni? Ni kamu solat ni. Ni bilik muzik. Oh ni lah, welcome to our music room. Oh, muzik room. Lepas tu, Atas ni apa? ni Mozart. Dapur Indonesia. Dua dalam satu ke? Ni, wow, ada keyboard weh, banyak ni keyboard dia. Oh.
Perfect. Ada kompas. Oh ni kursi biasa nak lempar boleh lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 27 tambah apa lah mengata esok. Berapa kelas Jad? 2 2 kelas je? 2 kelas je. 1 tahun 2 kelas. Oh, aku rasa kita akan dapat seorang 1 tahun. Aku rasa itu kot. Oh, 2 kelas je? Dia 1 tahun. Sekolah dia ceria weh. Warna-warna. Macam mostly pattern sekolah sekarang ni macam warna kelabu, macam putih ni dia. Bau tak ada beli seni. Lagi dah tadi. So ada tangga ke atas tu. Tak pergi mana? Mana? Tu. Oh, mana tu? Pelik tau. Oh, kantin ni mana kantin? Oh kantin je mesti. Bawah tu bawah. Ini penting bagi Hasan nak breakfast. Orang je makan pagi. Cafe 17. Oh, dia buat macam konsep tu. Window. Kios. Oh kios 1, 2, 3. Ada bina saya asal semua Kucing tu. Kucing ke? Aku kucing masuk dalam tu. Ke atas. Ke siling. Alam bosan lah kalau dalam. Tangga tadi tu lepas ke mana? Tangga yang keempat tadi tu. Cantik lah sini. Bersama kita habiskan. Boleh padam lah ni projek intern kita. Oh, okey lah suka kita asing. Nyam. Allah. Wah. Anak ke? Ni kalau banding dengan escape home ni lah besar lagi. Dah escape home 2 blok je. Blok ni ngadap blok tu, blok tu ngadap blok ni. Kita sampai-sampai esok ni atas pergi pejabat lah kan. Pejabat sini. Pejabat atas ni Orang sini pun kursi. Motor Cik Mahasri. Oh ni Kak Ju. Puan Zuraini. Oh ni Padang. Depan ni Padang. Ni nak buat kelas kat sini lah. Kelas seni. Weh tu surau ke? Weh tu surau dia weh. Oh nak buat kelas seni sini. Jorok kau. Alah outdoor. Chapel. Tak memang kampung ni dah namanya 7 dah. Bukan sekolah ni je. La ilaha illallah selamba je lah. Tu surau dia weh. Besar gila. Ejo kat sini pai. Ni free gift apa pula ni? Kalau aku stres aku akan duduk sini. Duduk-duduk masalahnya. Wah, kalau belakang ni pakai tak habis. Pakai yang bumbung. Buat kelas outdoor kat sini. So, jerit-jerit lah kat sini. Okay, boleh keluarkan semua cat. So, itu sahaja untuk konten kali ni rasanya. Kita dah siap kita punya sekolah praktikum selama 5 bulan. 5 bulan lah kan? Huh? So, itu sahaja sekolah kita orang. Yeah. So, first impression macam mana? Okey je. Okay, aku rasa okey juga sekolah. Mungkin lah okey. Dari segi facility macam apa bang? Facility dia nampak okey. The structure of the school okey. Ceria, Ya, besar. seni bina dia mantap. Dari Mantap. segi ya tapak projek pun kemas. So esok kita akan start kita punya first day praktikum selama 5 bulan. So wish us lah and good luck juga untuk korang yang akan menghadapi praktikum nanti. So ya, yeah. Macam mana drama praktikumnya mungkin akan ada vlog-vlog yang lain. So kita jumpa di vlog yang akan datang. So that's all guys. Thank you for watching this vlog from the beginning until the end. Kita jumpa lagi nanti. Bye bye.